Hai, saya Firdaus. Saya memegang watak sebagai Amir, iaitu suami kepada Sarah. Dan saya juga seorang anak yang terlalu sibuk dengan urusan kerja. Saya pula, Kalai, membawa watak sebagai Encik Hairul, iaitu ayah kepada Amir. Hai, saya Ong. Saya memegang watak sebagai Sarah, iaitu isteri kepada Amir. Sarah ialah seorang wanita yang penyayang, namun sering terperangkap antara tanggungjawab dengan suami dan menjaga ayah mertuanya. Dan saya Alif sebagai hos dokumentari Di Hujung Senja, Nilai Ihsan yang Kian Pudar. Jom kita mendalami kisah ini bersama-sama. Mempersembahkan Di Hujung Senja, Nilai Ihsan yang Kian Pudar. Dalam dunia yang semakin sibuk ini, kita sering terlupa kepada mereka yang pernah membesarkan kita, iaitu warga tua. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat, lebih 3,000 warga emas di Malaysia ditempatkan di rumah jagaan tanpa penjagaan keluarga sendiri. Isu ini bukan isu sosial, tetapi persoalan kepada nilai moral dan kemanusiaan. Sedangkan mereka mampu menjaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga mereka. Dalam dokumentari ini, kita akan mengikuti kisah Encik Hairul, seorang ayah yang pernah berjasa namun kini dilupakan. Melalui kisahnya, kita akan menilai 3 sudut, iaitu emosi, moral dan sosial. Dan kita juga akan memahami bagaimana nilai ihsan mampu menawar ketadusan kasih sayang manusia. Mana Amir ni? Dah nak dekat setahun dia tak balik ni. Rindulah Amir. Sejak mak dia dah tak ada, terus dia tak balik kampung. Ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang, menunggumu pulang kembali. Rindunya masa dulu-dulu. Kalau masa dapat diundukan, mesti seronok. Amir, baiklah. Ayah sudah sakit. Kerja pada gini banyak gila proposal aku. Rabuk ah.
Alhamdulillah, aku dah boleh rehat dah. Pula cik ni, ya Allah, aku nak rehat. Zoomkan kamera dia. Kat sini. Apa ni? Si Sarah ni, ya Allah, aku dah tengah cari duit untuk family. Apa pula ni? Amin. Ayah sudah sakit. Ayahlah Amir. Ayah sudah sakit. Dia rindu kamu. Ya, orang tua ni menyusahkan lah. Abang okey ke? Muka sangat nampak? Abang tahu tak sekarang ayah tengah ke hospital? Dia perlukan kamu. Kau boleh tak stop cakap pasal ayah? Tahu tak dulu? Ayah tinggalkan mak, aku tinggalkan aku seorang-seorang ni. Aku dah lah busy kerja apa semua. Nak cari duit untuk Sarah kau dengan ayah. Balik-balik stres, balik-balik ayah. Kau pernah tak tanya aku ni penat ke, lepas tu nak minum ke apa ni? Ayah. Dari sudut moral, tindakan Amir jelas bercanggah dengan nilai kasih sayang, tanggungjawab dan ihsan. Nilai moral untuk kita berbuat baik, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan tindakan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi orang tua, maka bukan daripada golongan kami. Dari sudut sosial, pengabaian warga tua meruntuhkan ikatan kekeluargaan di mana anak-anak sibuk mengejar dunia, keluarga hilang roh kasih dan masyarakat pula hilang rasa tanggungjawab bersama. Dari sudut emosi, warga tua seperti Encik Hairul berasa terasing, tidak dihargai dan mengalami kemurungan. Ini bukan sekadar kisah seorang ayah, tetapi cerminan realiti yang kian meluas. Hairul, macam mana perasaan kamu hari ni? No respon. Saya buang darah dulu, okey? Tekanan darah kamu dulu dah. Saya cekkan darah kamu dulu, Okey, saya masuk garam air balik. Okey, tekanan darah kamu ni rendah ni. Berehat ya.
Boleh. Suruh dia masuk. Masuk. Okay, duduk. Doktor, bagaimana keadaan ayah saya? Ayah kamu Encik Hairul? Ya, betul. Kamu anak dia ke? Saya menantu dia. Oh, menantu. Okey. Sebenarnya ayah kamu ni dah tak lama dah. Dia hanya tinggal seminggu lagi. Ayah kamu tinggal seminggu sebab kalau ikutkan ayah kamu ni dia ada ketumbuhan kat otak. Ketumbuhan kat otak dan menyebabkan dia tak boleh hidup lama lah. Okey. Boleh saya dapatkan tanda tangan waris, boleh, untuk mengesahkan bahawa dia dalam keadaan kronik. Nanti kamu suruh anak dia datang, waris dia datang jumpa saya dan saya akan berbincang dengan prosedur untuk seterusnya. Terima kasih. Terima kasih, doktor. Macam mana keadaan hari ni, okey? Respon. Okey. Saya buang air dulu ya. Pasang balik
yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku. Ayah, Harap puan sabar. Segalanya telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi, puan dah kontak waris? tak. Dia dapat datang? Okey, tak apa. Sebab macam tu, puan boleh bagi nombor dia. Tak kali dia saya call untuk bagi tahu yang dia yang tadi. Terima kasih. Tak angkat. Hello. Yang ni Amir ke? Okey, Amir. Saya harap awak bersabar. Kuatkan semangat. Saya nak maklumkan yang ayah awak dah pergi. Dah pergi dah. Nanti awak datang ke hospital untuk buat surat kematian lah. Okey, terima kasih. Hello, cik. Ya, saya sayang. Apa? Saya meninggal. Okey, wait. Sekarang saya datang. Ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Ayah, Kau tempatku meminta, maafkan Amir, ayah. Amir, ampunkan segala dosa Amir, ayah. Amir janji. Ayah, bangunlah, ayah. Amir dah tak ada apa lagi dah, ayah. Ayah. saat kau limpahkan karunia dalam suriaku bersetuju. Nilai ihsan bermaksud berbuat baik dengan penuh kasih sayang walaupun tidak diminta. Jika setiap individu mengamalkan nilai ihsan, dunia akan jadi lebih penyayang dan keluarga tua tidak akan dipinggirkan lagi. Ya. Pengajaran kita dapat lihat melalui cerita ini adalah kadang-kadang kita hanya sedar nilai sesuatu selepas kehilangan. Hargailah orang tua sebelum mereka kehilangan nyawa. Bak kata pepatah, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada guna. Jangan. Terus masuk. Kita pergi. Just stay. Bermohon sembah berhajat. Abang okey ke? Nampak letih sangat? You tahu tak? Ayah sekarang kena ke hospital. Dia perlukan kamu. Okay, letak phone.
Daus masuk. Okey, baru pergi Daus. Okey, pergi terus ambil barang. Okey, ya, stay. Habis dah. Kau tak mati lagi kan, Lai? Apa hal kau? Tapi tak ada bunyi dia macam ni. Wait a minute. Who are you? Stop it. Get some help. Ayah. Kadang-kadang kita hanya sedar kalah. Pengajaran yang kita dapat lihat pada cerita ini adalah kita hanya sedar apabila nilai Yeah, boy. menurut Jabatan Kebajikan Malaysia, nafas saya